Okey, jadi hari ini kita mula dengan pembelajaran kita. Dah bersedia kelas? Ya. Apakah objektif pembelajaran yang kita nak belajar hari ini? Okey, boleh lihat ya. Kamu kena menerangkan matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, sebelum tu, minggu lalu kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh penentangan. Siapa boleh bagi tahu nama-nama tokoh yang terlibat? Saya Cikgu Dolside. Okey, Dolside. Okey, betul ke jawapan tu kawan? Betul. Okey, betul. Okey, lagi? Selain daripada Dolside? Saya Cikgu Dato' Bahaman. Betul jawapan hari ni. Okey, Dato' Bahaman. Okey, ada lagi yang masih kamu ingat? Saya Cikgu Rentang. Okey, betul jawapan dia. Okey, seperti yang cikgu sudah bagi tahu kamu minggu lalu, okey, dalam kumpulan saya perlukan wakil seorang untuk terangkan tentang tokoh tempatan. Sudah bersedia kelas? Sudah. Ya. Okey, hari ini kita akan panggil orang pertama, iaitu wakalnya Dolside di Nani. Apa nama kamu? Nama saya Tosai. Saya dikenali sebagai Uhuru Nani Sriwijaya Haja Tosai. Saya dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal dari suku Seberenggang. Sebab penentangan saya ialah saya menentang bayaran cukai hasil tahunan yang dikenakan oleh British sebanyak 1/10. Saya suka mentawan Nani sebagai sebuah negeri yang merdeka. Saya tahu peristiwa penentangan Dolside. Beliau bermufakat dengan pemimpin Rembau dan mengadakan pakatan dengan orang Melayu yang dari wilayah lain untuk menentang British. Beliau telah berjaya berpakatan dengan orang Melayu sekurang-kurangnya 4,000 orang untuk menentang British. Pada tahun 1831, dalam Perang Nani pertama, beliau berjaya mengalahkan British. Selepas perang itu, British berjaya mencebelahkan dan British berjaya menakluki Sabah, pusat pentadbiran Nani. Terima kasih. Okey, bagus persediaan kawan kamu. Okey, sekarang kita panggil orang kedua, iaitu berkaitan dengan tokoh Yang Tuan Anta di Negeri Sembilan. Okey, boleh mula? Apa nama kamu? Nama saya ialah Yang Tuan Anta. Saya ialah anak Raja Radin Yang Tuan besar di Negeri Sembilan. Pada tahun 1897, saya telah dilantik sebagai Yang Tuan Sri Menanti. Saya telah menentang campur tangan British kerana British telah mengugat kedaulatan bangsa. Saya sangat bimbang British meloskan kuasa ke wilayah di sekitar Sungai Ujong. Dari mana dengan kamu pula? Saya tahu beberapa peristiwa penentangan Yang Tuan Anta. Beliau memimpin 4,000 orang pengikutnya yang menentang Dato' kerana yang disokong oleh pasukan tentera British. British berjaya mengalahkan angkatan Yang Tuan Anta di Baloi dan Bukit Kutus. Pada tahun 1876, baginda berunding dengan Gubernur Negeri Serak, iaitu William Julius. Melalui rundingan tersebut, British melantik Yang Tuan Anta sebagai Yang Tuan besar Sri Menanti. Terima kasih. Okey, sekarang kita sambung tokoh ketiga, iaitu Dato' Bahaman di Pahang. Selamat pagi. Nama asal saya ialah Abdul Rahman Iman Noh. Saya juga dikenali sebagai Dato' Bahaman. Saya dilantik sebagai pembesar Temulok setelah kematian orang kaya Indra Segara.
Saya menentang British di Pahang kerana hilang hak mengikuti cukai dan pembinaan balai polis oleh tanpa pengetahuan saya. Pada tahun 1891, Datuk Bahaman telah melancarkan gerakan penentangan terhadap British dengan bantuan Tok Gajah dan Mat Kilau. Beliau dan pengikutnya telah menawan ke Kuala Tembeling dan Jerang Ampai, tetapi British telah berjaya menawan semula. Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau terpaksa berundur ke Terengganu dan Kelantan. Peristiwa yang saya sebutkan dikenali sebagai Perang Pahang. Sekian, terima kasih. Sekarang kita sambung tokoh yang keempat, iaitu Rentap. Selamat pagi, nama saya ialah Rentap. Rentap bermaksud pengoncang dunia. Nama asal saya ialah Ribau. Saya berlahir pada tahun 1800. Saya juga digelar sebagai Raja Ulu dan Raja Dara. Saya merupakan pemimpin orang Iban di Sarawak, iaitu Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Pelakon penentangan saya di Sarawak kerana James Brooke menuntut saya sebagai pelakon. James Brooke juga menghapuskan pertempatan orang Iban di Sarawak. Terdapat beberapa peristiwa penentangan Rentap. Pada tahun 1853, Rentap menyerang kubu Brooke di Nangga Sekerang. Dalam serangan ini, Alan Lee dan pegawai James Brooke terkorban. Pada tahun 1854, James Brooke menyerbu kubu Rentap di Sungai Lang. Rentap mengundurkan diri ke Bukit Sadok. Pada tahun 1857, Charles Brooke mengempur Rentap di Bukit Sadok. Rentap berjaya mengundurkan pasukan Charles Brooke. Pada tahun 1858 dan pada tahun 1861, Charles Brooke menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok, membuat kali kedua dan kali ketiga. Beberapa tahun kemudian beliau meninggal dunia. Terima kasih. Okey, kamu semua seronok dengar Rentap ya. Okey, sekarang kita masuk tokoh yang kelima, iaitu Syarif Masahur di Sarawak. Hai semua. Hai. Saya Syarif Masahur. Saya ialah pembesar Sarike di Sungai Rajang. Saya dilantik oleh Sultan pada tahun 1949. Saya berasal daripada Kampung Inang. Sebab penentangan British ialah kewibawaan saya telah ditegurak oleh James Brooke apabila dia mentapil di Sarawak. Saya mahu memulangkan kuasa pembesar tempatan yang terjejas kepada mereka. Terdapat beberapa peristiwa penentangan tentang Syarif Masahur. Pada tahun 1860, Syarif Masahur mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur dan Pengirang Temenggung Asim Jalil dari Sadok untuk mengulingkan Kuching. Beliau mengajar orang Melayu dan Dayak untuk menyertai pakatan tersebut. Syarif Masahur menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat. Datuk Patinggi Abdul Ghaffur pula melancarkan serangan dari arah timur. Brooke mematahkan serangan ini menggunakan kapal perang dan senjata moden. Kedua-dua tokoh ini telah dibuang negeri oleh Brooke. Terima kasih. Okey kelas, jadi hari ini kita belajar berkaitan dengan 5 tokoh yang cikgu tulis di sini. Kita belajar tentang latar belakang, okey, 5 tokoh tersebut, penentangan mereka dan juga peristiwa berkaitan penentangan mereka. Faham semua? Faham. Sekarang saya dah letak sehelai kertas, okey, yang tertulis tentang soalan kebat. Okey, kamu boleh lihat. Okay, dalam kumpulan saya nak kamu dapatkan jawapan. Lepas tu cikgu sudah sediakan stick note di atas meja kamu.
Okey, kamu bincang satu kumpulan sekurang-kurangnya 2 jawapan. Okey kelas, semua dah siap? Siap. Kalau macam tu, kita mulakan sesi pembentangan kita. Okey, mengikut kumpulan dan seorang wakil akan datang ke depan untuk terangkan uraian dan juga jawapan kamu. Okey? Boleh? Boleh. Selamat pagi semua, saya dari kumpulan pertama. Kami telah menulis 4 jawapan. Soalan kami ialah, apakah iktibar yang anda boleh peroleh kesan daripada penentangan penduduk tempatan terhadap penjajah? Jawapan pertama, kepentingan menguasai ilmu. Kita dapat mempelajari nilai-nilai murni dan mewujudkan sikap perpaduan melalui belajar di kelas bersama rakan-rakan kita yang berbilang kaum. Seterusnya, kita haruslah sikap berdisiplin. Akan mengelakkan pergaduhan antara masyarakat. Seterusnya, sanggup berkorban untuk bangsa yang dapat mewujudkan sikap patriotisme dan menguasai teknologi moden supaya kita dapat memajukan teknologi dan ekonomi di negara kita. Terima kasih. Saya dari kumpulan 2 dan jawapan kami adalah sanggup berkorban untuk bangsa dan kepentingan menguasai ilmu. Kami bangga sanggup berkorban untuk bangsa sebab penentang tersebut berkorban untuk mencapai kebebasan mereka sendiri dan bangsa mereka. Dan kepentingan menguasai ilmu pula sebab penentang terhadap sesuatu kuasa perlulah ada ilmu pengetahuan dan strategi untuk menentang kuasa luar. Terima kasih. Saya dari kumpulan 3. Jawapan yang kami tulis ialah perlunya semangat setia negara yang tinggi. Kita haruslah sangat akan negara supaya tidak dinaluti oleh manusia luar. Jawapan yang kedua kami tulis ialah kepentingan menguasai ilmu pengetahuan. Kita haruslah menguasai ilmu pengetahuan untuk memajukan negara kita. Terima kasih. Saya dari kumpulan 4. Jawapan saya ialah kita haruslah bekerja sama tanpa menolong antara pemimpin dan meningkat kata pepatah pakai U dengan teping. Seterusnya, kita juga perlulah mempunyai semangat setia negara yang tinggi dan senantiasa cinta akan negara. Terima kasih. Selamat pagi semua, saya sudah dapat beberapa iktibar. Pertama ialah kepentingan menguasai ilmu. Kita perlu menguasai ilmu supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah dan sikap bekerjasama. Kita boleh bekerjasama untuk menahan serangan daripada warga asing dan bekerjasama dapat memajukan ekonomi negara. Berkata pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Akhirnya ialah sikap berdisiplin. Kita boleh berdisiplin ke atas kehidupan seharian kerana ini dapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran dan masalah bergaduh akan kurang. Terima kasih. Semua faham? Okey kelas, hari ini kita belajar tentang 5 orang tokoh tempatan yang menentang penjajahan British. Betul? Betul. Objektif kita adalah kita belajar tentang latar belakang. Okey? Lepas tu? Sebab penentangan
sebab penentangan dan juga peristiwa penentangan tokoh-tokoh. Betul ya? Jadi semua faham? Faham. Okey, jadi sebagai latihan pengukuhan, tadi kamu ada belajar ataupun jawab soalan hebat, betul kan? Okey, buat esei. Okey, sebagai kerja rumah, hantar ke meja saya esok. Boleh semua? Boleh. Okey.